Bismillahirrahmanirrahim. Bagi menyempurnakan titah perintah bagi Ketua Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong setelah diperkenankan Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja, maka adalah dengan ini saya mengisytiharkan bahawa tarikh hari raya puasa bagi negeri-negeri di Malaysia adalah pada hari Sabtu 21 hari bulan Mac 2026. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usahlah abang membuang waktu, mari menuju ke rumah bonda. Dia tak sabarnya, besok raya, diorang tak balik ke Umi? Maira, jumpakanlah anak-anak. Okey. Banyaknya lah kerja. Assalamualaikum Bandung, balik tak raya nanti? Aduh malam, orang tak dapat balik lah Umi. Banyak kerja. Dia orang tak balik ke? Tak, kena busy. Alah. Bang! Bang! Bapa? Astagfirullah. Adik! Ya! Apa? Umi batik dagang. Ya Allah! Kau nak buat apa ni? Kau ada kan? Ha. Hello? Semua, konsep kita berjalan dengan lancar. Jadi... Sekejap. Assalamualaikum lah. Umi sakit. Kena balik. Dia batuk, keluar darah. Adik janganlah main-main. Akak penat ni. Kalau you pun Umi sakit, adik jagalah Umi. Tak tahu. Assalamualaikum, ni anak Kak Maira ke? Hello? Salam. Ya saya. Kenapa? Ni nak bagi tahu something ni, tapi awak reda je lah Mak awak dah meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia tak apa, nanti saya call adik. Aduh, abang long call pula. Salam. Asal? Ya, mak dah meninggal. Disuruh cepat. Hah? Umi dah tak ada? Aku kena ambil anak ni. Merangkai ceritaku sehebat ini, tetap menunggu dengan Boleh. Saya boleh keluar beg. Kenapa ni Mami? Cepatlah, cepat. macamnya alur hidup, sampai bisa tiba bertemu cahaya. Tiada yang meminta seperti Ya, aku dah dulu tahu. Okay, bye. Kenapa si makcik Maira meninggal? Macam ni cerita dia, guys. Hari tu aku ada ternampak lah Kak Maira ni pergi kedai Makcik Samad. Kononnya nak beli tepung, nak beli barang masak. Tapi tepung tu ada kat tingkat 2. Jadinya dia naiklah tangga. Bila naik tangga tu jatuh tergolek atas Pak Samad tu. Dia duduk pula tu atas riba dia. Dah lah suami orang. Tutup bangka pun nak menyondol. Dah diri. Bukan ke Pak Samad tu 8 anak? Yang tak tahulah. Tapi aku tahu ni Kak Maira nak menggatal dengan Pak Samad tu. Boleh pula dia menggatal. Dah cukup ke suami dia tu? Bukan dia nak. Dia dah nak dekat lagi. Dia nak dah. Cucu dia dah kaki tempang. Makcik! Makcik, yang makcik ngumpat tu mak saya tau. Dia pandai makcik reka cerita kan? Apa jatuh tu Pak Samad? Pak Samad tu dah pindah. Dah pandai je buat cerita kan? Mak saya meninggal sebab kanser. Makcik kalau tak ada apa-apa, baik nak cakap. Diam, makcik. Makcik, balik je lah. Makcik duduk kat sini. Umur pun dah tua dah, ajar dah memanggil dah makcik. Banyak-banyak dah bertaubat ya.
buat beribadah ya. Okey makcik.